Amak, untuk bulan puasa yang akan datang nanti, Amak mencadangkan kepada para penonton kalau nak gunakan suplemen apa yang sesuai untuk semua? Okay, make sure protein yang korang Amat suggest ialah protein daripada USN. Okay, sebab apa? Sebab dia berkualiti. Baik. Yang kedua, semestinya yang kedua, dia sedap. Dia tak muak. Memang sedap. Betul, dia ada banyak flavor lah. Dia ada strawberry, dia ada coklat. Okay, sebab apa? Selain puasa ni, korang akan tengok air bandung. Betul, itu yang selalu air bandung. Cendol. Allah Akbar. Kelapa. Itu semua dugaan tu. Dahsyat. So, macam Amak akan gantikan dengan protein whey ni. Okay, so korang dapat protein. Betul. Okay. Sebab kalau minum air tebu, air mangga, air buah macam-macam, gula dia tinggi. Gula tinggi. Yang ni tinggi protein. Okay. Sesuai. Dia untuk bantu korang main muscle juga. Okay. So make sure time berbuka, korang minum standby 1 skop. 1 skop time berbuka. Sedap. Jangan minum tengah hari kan. Jangan minum tengah hari. Kalau korang berminat dengan hardcore agent daripada USN, korang boleh dapatkan daripada mana-mana agent yang terdekat dengan anda semua ataupun terus ke website USN. USN guys.